Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menerangkan tentang strategi pengajaran dan pembelajaran bagi tugasan 2 BMMB 3213 Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Kami dari unit Bahasa Melayu 3. Baiklah, yang pertama sekali, apa itu strategi pengajaran dan pembelajaran? Strategi ini merujuk kepada pendekatan, kaedah dan teknik yang dirancang serta digunakan oleh guru untuk memastikan proses penyampaian ilmu berlaku secara berkesan. Pemilihan strategi yang sesuai amat penting bagi membantu murid memahami sesuatu konsep dengan lebih jelas, di samping meningkatkan minat dan penglibatan mereka dalam aktiviti pembelajaran. Dalam konteks pendidikan abad ke-21, strategi pengajaran tidak lagi berpusatkan guru semata-mata, sebaliknya lebih menekankan pembelajaran berpusatkan murid. Hal ini bertujuan untuk menggalakkan murid berfikir secara kritis, kreatif serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan rakan. Sehubungan dengan itu, kumpulan kami telah memilih strategi didik hibur sebagai pendekatan utama dalam pengajaran. Bagi melaksanakan aktiviti ini, kami telah merujuk dokumen standard kurikulum dan pentaksiran Faham 1 Bahasa Melayu. Umum mengetahui bahawa pentaksiran bilik darjah ini dijalankan secara berterusan sepanjang sesi PDP. Fokus utama bagi murid tahun 1 adalah untuk memastikan tahap penguasaan mereka mencapai standard minimum dalam literasi dan numerasi sebelum beralih ke tahun kedua. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, cikgu. Semua sihat ke hari ini? Sihat. Alhamdulillah. Baiklah, seperti yang kamu nampak kat depan, cikgu ada sediakan 3 gambar. Baik, yang pertama, siapa nak jawab? Ni gambar apa? Okey, kita jawab sama-sama. Ni apa? Murid. Pandai. Okey, kita beralih kepada gambar yang kedua. Saya. Apa tes ni? Sekolah. Betul. Yang ketiga, Saya cikgu saya. Okey, Aras, sila. Gambar kucing. Betul. Okey, ketiga-tiga gambar ni merupakan kata nama am. Seterusnya, cuba kamu bayangkan kalau cikgu tukarkan perkataan murid ni kepada nama khusus. Contohnya, murid ni bernama Siti Aminah. Kalau sekolah kebangsaan Seri Maju, dan kucing tu kita letak nama si Tompok. Adakah masih sama dengan kata nama am tadi? Tak, betul Tasni dan Haras. Sebab ini merupakan kata nama khas yang merupakan kata nama khusus. Dan kata nama khas juga pada huruf awal dia mestilah huruf besar. Jadi hari ini kita akan belajar kata nama am dan Kata nama khas. betul. Itu biasa orang, tempat benda semua ditulis kecil, jangan lupa. Contohnya buku, meja, kereta. Ingat ya kawan, am dan khas berbeza cara. Am biasa huruf kecil, khas pula huruf besar. Kata nama khas istimewa, nama orang dan juga negara. Huruf besar di depan sentiasa. Contohnya Ali, Malaysia, Melaka. Ingat ya kawan, am dan khas berbeza cara. Am biasa huruf kecil, khas pula huruf besar. Sekolah itu kata nama am, sekolah kebangsaan jadi khas. Bandingkan dan kamu faham, belajar bahasa jadi mudah. Mari belajar bersama-sama, kata nama kita kuasai. Am dan khas janganlah lupa, bahasa Melayu kita cintai. Ingat ya kawan, am dan khas berbeza cara. Am biasa huruf kecil, khas pula huruf besar. Ingat ya kawan, am dan khas berbeza cara. Am biasa huruf kecil, khas pula huruf besar.
nampaknya kamu semua dah faham kata nama am dan kata nama khas. Jadi, cikgu ada sediakan satu aktiviti untuk menguji kefahaman kamu. Kita akan main satu permainan. Okey, siapa nak mula dulu? Saya. Okey, Tasnim, mari. Kamu tekan dan nanti jawab antara itu merupakan kata nama am ataupun kata nama khas. Kuala Lumpur. Saya rasa Kuala Lumpur kata nama khas. Kata nama khas. Betul. Beri tepukan kepada Tasnim. Okay. Seterusnya. Tanya dia dulu. Okey. Okey, kucing. Kucing kata nama am ke kata nama khas, Aras? Kucing. Kata nama khas saya rasa cikgu. Kata nama khas. Betul ke, Aras? Kata nama khas. Kan ada nama tempat kucing. Kucing tempat ke? Ada lah nama tempat kucing. Itu dekat Sarawak lah. Tu K-U-C-H-I-N-G, Aras. Ni K-U-C-I-N-G. Ni kucing haiwan. Haiwan. Tu kucing tempat. Ni kata nama am lah cikgu. Ya, betul. Ni kucing kata nama am. Kalau kata nama khas, kita beri nama khusus kepada kucing tu. Contohnya si Tompok. Tu baru kata nama khas. Sekarang kamu dah faham, Aras? Faham cikgu. Okey, terima kasih. Seterusnya, kita masuk pula kepada objektif pembelajaran. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengenal pasti kata nama am dan kata nama khas dalam ayat atau bahan yang diberikan dengan betul. Yang kedua, dapat membezakan antara kata nama am dan kata nama khas berdasarkan ciri-cirinya. Contohnya, penggunaan huruf besar bagi kata nama khas. Yang ketiga, dapat memberi contoh sekurang-kurangnya 3 kata nama am dan 3 kata nama khas. Yang keempat, dapat menggunakan kata nama am dan kata nama khas dalam ayat yang mudah dengan betul. Yang kelima, mengelaskan perkataan kepada kategori kata nama am dan kata nama khas melalui aktiviti seperti nyanyian, permainan atau kad impas. Baiklah, ini merupakan kelebihan penggunaan strategi didik hibur melalui nyanyian. Yang pertama, dapat menarik minat dan perhatian murid. Nyanyian menjadikan suasana PDP lebih santai dan menyeronokkan berbanding menggunakan kaedah tradisional. Apabila murid menyanyikan lagu mengandungi contoh kata nama am dan kata nama khas, mereka akan lebih fokus dan tidak mudah bosan. Hal ini sangat penting terutamanya bagi murid sekolah rendah yang mudah hilang tumpu. Yang kedua, memudahkan pemahaman konsep. Melalui lirik lagu, guru boleh memasukkan contoh kata nama am dan kata nama khas. Pengulangan dalam nyanyian membantu murid-murid untuk membezakan kedua-dua jenis kata nama dengan lebih jelas tanpa perlu menghafal secara paksa. Seterusnya, dapat meningkatkan daya ingatan murid. Irama melodi lagu membantu maklumat disimpan dengan lebih lama dalam ingatan. Murid cenderung mengingati lirik lagu walaupun selepas waktu pembelajaran, sekaligus dapat membantu mereka menguasai topik dengan lebih baik. Yang keempat, menggalakkan penglibatan aktif murid. Murid bukan sahaja mendengar tetapi turut menyanyi, bertepuk tangan ataupun melakukan pergerakan. Ini menjadikan PDP lebih interaktif dan berpusatkan murid selaras dengan pendekatan pembelajaran pada abad ke-21.
kepada kekurangan strategi didik hibur melalui nyanyian. Yang pertama, murid terlalu fokus kepada hiburan berbanding pembelajaran. Hal ini dikatakan demikian kerana sesetengah murid lebih seronok menyanyi tanpa benar-benar memahami konsep seperti perbezaan antara kata nama am dan kata nama khas. Akibatnya, objektif pembelajaran pada hari tersebut tidak tercapai. Baiklah, yang kedua, kaedah didik hibur melalui nyanyian ini tidak sesuai untuk semua murid. Seperti yang kita sedia maklum, tidak semua murid selesa atau berminat untuk menyanyi. Ada murid yang pemalu ataupun kurang yakin diri, menyebabkan mereka kurang terlibat dalam aktiviti yang disediakan oleh guru. Yang ketiga, kandungan pembelajaran menjadi terlalu ringkas kerana lagu biasanya perlu dipendekkan dan dipermudahkan. Ini boleh menyebabkan isi pelajaran tidak boleh dihuraikan secara mendalam, lalu pemahaman murid menjadi terhad. Akhir sekali, penilaian pembelajaran kurang jelas. Hal ini dikatakan demikian kerana guru sukar untuk menilai sama ada murid benar-benar faham ataupun sekadar menghafal lagu sahaja. Seterusnya, ini merupakan elemen kemahiran abad ke-21. Yang pertama, komunikasi. Murid berpeluang untuk berkomunikasi secara aktif melalui nyanyian bersama rakan dan guru. Mereka juga dapat menyebut perkataan dengan sebutan yang betul serta memahami makna lirik yang dinyanyikan. Yang kedua, kolaborasi. Aktiviti nyanyian secara berkumpulan menggalakkan murid bekerjasama. Contohnya dalam menyelaraskan rentak, membahagikan peranan dan membantu rakan yang kurang yakin. Yang ketiga, kreativiti. Murid boleh mencipta ataupun mengubah suailan lirik lagu mengikut topik pembelajaran seperti kata nama am dan kata nama khas. Ini dapat merangsang pemikiran kreatif dan imajinasi mereka. Akhir sekali, pemikiran kritis. Murid perlu memahami isi kandungan lagu dan mengaitkannya dengan konsep pembelajaran. Contohnya, mengenal pasti jenis kata dalam lirik yang dinyanyikan. Waalaikumsalam, cikgu. Ya, kenapa sihat ke? Sihat. Okey, jadi hari ini cikgu akan ajar kata kerja sensitif. Mami tahu tak apa itu kata kerja sensitif? Tak tahu, cikgu. Okey, jadi kata kerja sensitif ni ialah kata kerja yang diikuti dengan objek. Objek tu apa cikgu? Objek tu macam meja, sofa, buku, pensel dan sebagainya. Okey, jadi contohnya lah, cikgu bagi contoh. Ali membaca buku. Okey, jadi ni kata kerja transitif ke tak? Transitif sebabnya dia Membaca buku. membaca buku ni kata Kerja. objek Buku. ya, betul. Okey, jadi nombor kedua kata sekarang cikgu buat apa? Cikgu Berdiri. kan? Sabar. Okey, cikgu cuba lakukan. Lepas tu memberi teka cikgu sedang buat apa, okey? Okey, jadi cikgu Makan. Ayam. betul. Jadi itulah kata kerja sensitif. Transitif. Nanti kita buat lakonan dan susun ayat ya. Okey, baik murid-murid. Sekarang bagi tahu cikgu apa yang mereka buat. Dia menendang bola. Bagus, itu kata kerja transitif. Terusnya cuba susun ayat ini. Ali membaca buku. Ya, betul. Pandai. Okey, jadi
murid dah faham apa yang kita belajar tadi, cikgu ada sediakan aktiviti untuk murid jawab. Okey, soalan yang pertama, Ali membaca buku. Betul ke salah? Betul. Betul sebabnya? Kata teacher. Diikuti dengan? Objek. Okey, soalan yang kedua. Amir berlari di padang. Betul cikgu. Betul. Salah lah. Betul lah. Padang Betul ke kan. salah? Betul lah kan padang. Salah saya rasa cikgu. Jom kita tengok. Jawapannya salah. Kenapa salah cikgu? Sebab di padang tu menunjukkan tempat, bukan objek. Kan kata kerja transitif boleh diikuti dengan objek, bukan dengan tempat. Okey. Soalan seterusnya, ibu memasak nasi. Betul ke salah? Betul. Betul. Okey. Yang terakhir, kucing tidur di sofa. Betul ke salah? Salah cikgu. Betul lah kan sofa kan objek. Tapi ada di, Salah weh. Betul lah di sofa. kalau ada di itu, dia menunjukkan sesuatu tempat. Jadi, jawapan bagi kucing tidur di sofa tu Salah cikgu. salah. Salah. Dah faham? Faham cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi. Mengikut objektif TSKP tahun 1 Bahasa Melayu, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 kata kerja transitif yang terdapat dalam teks atau gambar yang diberi dengan betul. Yang kedua, membina sekurang-kurangnya 3 ayat tunggal menggunakan kata kerja transitif seperti membaca, menendang atau mencuci berdasarkan bahan rangsangan. Yang ketiga, melengkapkan petikan teks dengan kata kerja transitif yang sesuai mengikut konteks yang diberikan. Yang pertama, meningkatkan fokus murid. Aktiviti seperti teka aksi dan permainan hasa membantu meningkatkan fokus murid kerana mereka perlu memberi perhatian sepenuhnya untuk memahami arahan serta meneka jawapan yang betul. Murid akan lebih peka terhadap apa yang berlaku dalam kelas kerana mereka terlibat secara langsung, sekaligus mengurangkan gangguan dan sikap tidak memberi perhatian. Yang kedua, pembelajaran lebih cepat faham. Apabila murid belajar melalui pengalaman seperti melakukan perbuatan atau melihat rakan melakukan sesuatu aksi, mereka lebih mudah memahami konsep kata kerja transitif. Kaedah ini lebih berkesan berbanding hanya mendengar penerangan guru kerana murid dapat mengaitkan pembelajaran dengan situasi sebenar. Yang ketiga, mengurangkan tekanan pembelajaran. Pendekatan didik hibur mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih santai dan menyeronokkan. Hal ini dapat mengurangkan tekanan dalam kalangan murid, terutamanya murid yang lemah atau kurang yakin. Mereka akan lebih berani mencuba dan tidak takut melakukan kesilapan kerana aktiviti dijalankan dalam bentuk permainan ialah memerlukan masa yang lebih panjang. Aktiviti permainan dan lakonan biasanya mengambil masa lebih lama berbanding pengajaran tradisional. Guru perlu menyediakan bahan, menetapkan peraturan dan memberi penerangan sebelum aktiviti bermula. Ini mungkin menyebabkan kurikulum yang ketat sukar disiapkan dalam tempoh masa yang singkat. Seterusnya, memerlukan kemahiran guru yang tinggi. Tidak semua guru berupaya mengendalikan aktiviti didik hibur dengan lebih berkesan. Guru perlu kreatif, bertenaga dan cekap menguruskan kelas supaya aktiviti berjalan lancar. Kekurangan kemahiran ini boleh menjadikan aktiviti kelihatan tidak teratur dan murid hilang fokus. Yang ketiga, boleh menyebabkan gangguan jika tidak dikawal. Murid yang terlalu bersemangat kadang-kala boleh menjadi bising atau kurang fokus pada objektif pembelajaran. Tanpa disiplin yang baik, aktiviti boleh bertukar
menjadi bermain semata-mata dan tidak mencapai matlamat pendidikan. Berikut merupakan elemen kemahiran abad ke-21 yang terdapat dalam aktiviti ini. Yang pertama, kemahiran berfikir dengan lebih kritis dan kreatif. Aktiviti seperti aksi misteri ini dan susun ayat berterabur melatih murid untuk menganalisis, mengaitkan kata kerja dengan objek dan menyusun ayat secara lebih logik serta kreatif. Yang kedua, kolaborasi dan kerjasama. Lakonan berpasangan dan permainan kumpulan membolehkan murid untuk berkongsi idea, bekerjasama dan menghormati pendapat. Yang ketiga, komunikasi. Murid menyebut jawapan dan berkongsi ayat, meningkatkan kemahiran komunikasi lisan dan penulisan yang jelas. Yang terakhir ialah literasi digital. Penggunaan animasi, papan interaktif dan kuis digital memberi pengalaman pembelajaran interaktif serta meningkatkan literasi digital. Baik, mari kita teruskan ke aktiviti terakhir iaitu aktiviti ketiga. Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Macam tak semangat je sekali lagi. Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Jadi siapa tahu cikgu nak ajar apa ni? Malam cikgu dah bagi tahu. Awak ni lupa main banyak kan? Okey, hari ni cikgu nak ajar kata ganda. Okey, cikgu nak tanya dulu, siapa tahu kata ganda ni apa? Tak tahu lah, cikgu. Takkan tak pernah tengok. Kata ganda tu kan perkataan yang ada macam ni, ada sempang, ada macam ni kat tengah dia. Pernah tengok tak? Oh. Tapi kamu semua tahu tak apa maksud dia? Tahu, Jadi cikgu. kata ganda ni maksud dia banyak. Contohnya buku. Kalau buku je kalau tak ada ni, berapa buku ada? Satu. Kalau buku-buku Dua. banyaklah, lebih daripada satu, dua, tiga, tak kisah. Okey. Jadi kalau contoh lain boleh bagi tak? Contoh lain. Kalau tak boleh bagi. Kasut-kasut, cikgu. Maksud dia apa? Maksudnya banyak kasut. Kalau tak sini, Meja-meja, maksud dia? banyak meja. Dah faham lah tu. Tak susah pun. Jadi cikgu nak tanya lah. Ni sini ada gambar. Ada gambar. Cikgu nak tanya, kamu faham ke tak? Budak boleh pilih satu tak? Yang mana banyak? Mana yang banyak? Yang tu lah, cikgu, yang kat bawah kereta. Ni, yang ni? Sebelah dia, cikgu. Yang ni? Sebelah dia, cikgu. Gambar apa? Bawah ni? Ya, cikgu. Maksud dia apa? Maksudnya kereta tu banyak. Kereta-kereta. Betul. Jadi tasni lah, cikgu nak uji tasni pula. Yang mana kata ganda kat sini? Gambar sini. Yang atas, cikgu. Ni? Atas kiri. Ni? Sebelah atas. Ni? Ya. Apa maksud dia? Buku-buku. Buku-buku maksud dia? banyak. Buku banyak. Jadi kamu dah faham dah tu. Tak susah kan? Seterusnya aktiviti didik hibur. Aktiviti didik hibur yang saya bawa ke sini ialah gambar-gambar untuk murid menghasilkan ayat-ayat menggunakan kata ganda. Jadi gambar-gambar di sini semuanya dijana menggunakan AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini merupakan aktiviti penuguhan yang telah saya sediakan. Aktiviti ini menggunakan website atau laman sesawang ZEP Quiz. Yang pertama, saya telah sediakan kuis yang telah saya buat. Terdapat beberapa kuis yang telah dilaksanakan dan telah dibina. Jadi aktiviti kuis ini dapat disesuaikan berdasarkan minat murid masing-masing. Okey, mari kita cuba yang pertama. Okey, di sini saya beberapa jadi permainan ini ramai murid boleh
untuk bermain bersama-sama bersama rakan. Apa yang menarik tentang aplikasi ini, ia dapat menggunakan bahasa Melayu. Jadi murid tidak murid akan faham dengan mudah cara-cara untuk bermain dalam kuis ini. Okey, mari kita jawab soalan dahulu. Jadi murid akan bermain bersama rakan-rakan dan akan bertanding untuk siapa yang akan menang dengan masa yang singkat. Jadi untuk murid mengeksplorasi tempat baru, murid perlu menjawab soalan yang telah saya sediakan di sini. Jadi setelah murid selesai jawab, guru juga dapat tahu markah yang murid dapat, masa yang diambil untuk menyelesaikan kuis ini. Jadi kalau terdapat ramai murid yang bermain dalam masa yang sama, guru dapat melihatlah kedudukan di sini, siapa yang nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Objektif PDP bagi aktiviti 3, pada akhir sesi pembelajaran, murid dapat memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata ganda mengikut konteks, memadankan gambar dengan kata ganda yang sesuai dan membina ayat mudah menggunakan sekurang-kurangnya 1 kata ganda. Kita akan teruskan dengan kelebihan penggunaan AI untuk menghasilkan gambar bagi aktiviti didik hibur. Yang pertama, menarik minat murid. Gambar yang dihasilkan oleh AI lebih berwarna-warni, kreatif dan unik. Murid tahun 1 juga lebih mudah fokus kerana rangsangan visual yang menarik. Memudahkan pemahaman konsep. Konsep seperti kata ganda dapat divisualkan. Contohnya buku-buku atau kucing-kucing. Murid lebih mudah faham melalui gambar berbanding teks semata-mata. Seterusnya, kelebihan peneguhan menggunakan laman sesawang, iaitu ZEP quiz yang telah saya tunjuk sebentar tadi. Baik, yang pertama, pembelajaran lebih interaktif. Kuis dalam talian menjadikan PDP lebih menyeronokkan seperti permainan. Murid lebih aktif terlibat berbanding kaedah tradisional. Maklum balas segera. Murid terus tahu jawapan betul atau salah. Hal ini dapat membantu pembetulan secara langsung. Guru juga dapat mengenal pasti murid yang kurang berkemahiran. Meningkatkan motivasi murid. Elemen skor, markah dan pertandingan dapat meningkatkan semangat belajar murid. Murid lebih teruja untuk mencuba benda baharu. Jika ada kelebihan, mesti ada kekurangan. Jadi kekurangan penggunaan AI untuk menghasilkan gambar. Yang pertama, ketepatan tidak terjamin. Gambar AI kadang-kala tidak tepat atau mengelirukan. Contohnya, tidak menggambarkan maksud kata ganda dengan jelas. Yang kedua, kebergantungan kepada teknologi. Guru terlalu bergantung kepada AI sehingga kurang menggunakan bahan tersendiri atau kreativiti manual. Memerlukan kemahiran teknikal. Guru perlu tahu cara menulis arahan iaitu prompt yang betul untuk hasil yang sesuai. Jika tidak, gambar mungkin tidak memenuhi objektif PDP. Hal ini mungkin menjadi tidak masalah bagi guru muda tetapi sedikit bermasalah bagi guru yang telah berusia. Isu pencapaian internet atau peranti. Sekolah atau murid mungkin tidak mempunyai akses internet yang stabil. Hal ini dapat menjejaskan kelancaran PDP itu tersendiri. Seterusnya, kekurangan peneguhan menggunakan laman sesawang. Yang pertama, masalah capaian internet. Kuis ini tidak dapat dijalankan jika internet lemah atau terputus. Sebaliknya, jika AI tadi, gambar boleh dimuat turun tetapi kuis ini perlu menggunakan capaian internet dengan serta-merta. Yang kedua, gangguan teknikal. Laman sesawang mungkin lambat tergendala atau tidak dapat diakses. Baik, penggunaan laman sesawang ini juga mungkin tidak sesuai untuk semua murid.
Contohnya murid tahun 1 ini mungkin memerlukan bimbingan untuk menggunakan peranti. Ada juga murid yang kurang mahir menggunakan teknologi. Fokus kepada markah serta-merta. Murid mungkin lebih mengejar skor daripada memahami konsep pembelajaran yang tersendiri. Jadi kesimpulannya, pemilihan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai ini memainkan peranan yang penting dalam memastikan keberkesanan proses PDP. Penggunaan strategi didik hibur yang dipilih oleh kumpulan kami ini terbukti mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan, meningkatkan minat serta penglibatan murid secara aktif. Melalui pendekatan ini, murid bukan sahaja dapat memahami konsep dengan lebih mudah, malah dapat mengembangkan kemahiran berfikir dan berkomunikasi. Oleh itu, strategi didik hibur wajar diaplikasikan oleh guru bagi menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan berkesan. Itu sahaja dari kumpulan kami. Jadi sebelum kami mengakhiri video ini, izinkan saya menyampai serangkap pantun. Jika amat mengail ikan, dapat seekor ikan tenggiri. Selamat tinggal saya ucapkan, panjang umur, berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.